Adakah anda penat kehilangan kekuatan otot apabila usia semakin meningkat? Bagaimana jika 5 jenis biji yang mudah boleh membantu anda membina otot yang lebih kuat daripada telur? Apabila kita semakin tua, mengekalkan kekuatan yang baik bukan sahaja tentang penampilan, tetapi juga tentang bergerak dengan mudah, mencegah jatuh, dan hidup secara berdikari. Kehilangan otot berkaitan usia, atau sarkopenia, menjejaskan hampir 30% orang dewasa berumur lebih 60 tahun. Selepas umur 50, kita kehilangan sehingga 8% jisim otot setiap dekad. Ini menjejaskan keseimbangan, kekuatan, dan kebebasan diri. Berita baiknya, pemakanan memainkan peranan penting dalam memperlahankannya. Protein sangat penting untuk mengekalkan otot yang kuat, tetapi telur bukan satu-satunya sumber protein yang hebat. Hari ini kita akan meneroka 5 biji super luar biasa yang menyediakan lebih banyak protein setiap hidangan berbanding telur, serta manfaat tambahan untuk membina otot yang pasti anda sukai. Sumber protein yang mengubah permainan ini boleh meningkatkan kesihatan otot dan tahap tenaga anda selepas umur 50. Ini bukanlah suplemen eksotik, ia adalah makanan yang mudah didapati dan berpatutan yang boleh dimasukkan ke dalam rutin harian anda dengan mudah bermula hari ini. Makanan ini mudah ditambah ke dalam hidangan harian, dan ia juga membawa manfaat kesihatan lain, menyokong tenaga, kesihatan otak, dan peredaran darah untuk warga emas. Bersedia untuk peningkatan kesihatan otot anda? Mari kita terokai 5 superfood yang setiap warga emas harus ketahui. Superfood 1, biji hempi. Mari kita mulakan dengan sumber protein pertama kita, biji hempi. Permata nutrisi kecil ini mengandungi kesemua 9 asid amino penting yang diperlukan oleh otot anda. Hanya 3 sudu besar mengandungi hampir 10 gram protein, lebih banyak daripada 1,5 telur. Biji hempi kaya dengan asid amino, blok binaan utama otot. Anggaplah ia sebagai kru pembinaan badan anda, yang membaiki dan menguatkan tisu setiap hari. Berbeza dengan telur, biji hempi juga mengandungi asid lemak omega 3 yang sihat, yang mengurangkan keradangan dan menyokong pemulihan otot yang lebih cepat selepas bersenam. Tanda-tanda anda mungkin mendapat manfaat daripada biji hempi: kelemahan otot, pemulihan perlahan selepas aktiviti, kekejangan sendi, atau kerap mengalami kekejangan otot. Bagi warga emas, otot yang lebih kuat bermakna kaki lebih stabil, kurang risiko jatuh, dan kebebasan yang lebih besar ketika menaiki tangga, membawa barang runcit, atau menikmati berjalan laju. Manfaat tambahan, biji hempi menyokong peredaran darah, mengurangkan keradangan, dan bahkan meningkatkan kesihatan jantung berkat asid lemak omega 3 yang sihat. Siapa yang mungkin berisiko mengalami kekurangan protein? Warga emas yang kerap tidak makan, mengambil sarapan ringan, atau bergantung kebanyakannya pada karbohidrat seringkali tidak mencukupi. Tambah biji hempi ke dalam yogurt pagi anda, taburkan pada salad, atau campurkan ke dalam smoothie untuk peningkatan protein segera. Rasanya yang lembut dan berperisa kacang sesuai digabungkan dengan hidangan manis atau masin. Perlukah anda membeli suplemen? Tidak perlu, anda boleh dengan mudah memenuhi keperluan protein anda dengan makanan seperti biji hempi. Makanan semula jadi sentiasa lebih baik untuk pencernaan. Kenali Dorothy. Pada usia 72 tahun, dia mengalami kekuatan genggaman yang lemah dan tidak dapat membuka balang tanpa bantuan jiran. Selepas menambah biji hempi ke dalam rutin hariannya selama 3 bulan, Dorothy kini boleh membuka balang dengan mudah dan membawa barang runcitnya sendiri.
Soalan, patutkah saya membeli biji hempi yang dikupas atau utuh? Sentiasa pilih biji hempi yang dikupas, hempi Huts. Ia lebih mudah untuk dihadam dan protein diserap dengan lebih baik. Soalan, berapa banyak yang patut saya makan setiap hari? Mulakan dengan 1 sudu besar dan tingkatkan sehingga 3 sudu besar setiap hari untuk manfaat protein yang optimum. Kesimpulan, biji hempi adalah kuasa kecil untuk mengekalkan kekuatan, menyokong kesihatan jantung, dan meningkatkan protein dalam hidangan tanpa usaha. Superfood 2, biji sache inci. Sekarang mari kita terokai biji sache inci, juga dikenali sebagai kacang inca, asal dari Peru dan kaya dengan protein berasaskan tumbuhan. 1 ounce biji sache inci memberikan hampir 9 gram protein lengkap, melebihi telur sambil menyediakan lemak sihat yang melawan keradangan dan menyokong kesihatan otak. Biji ini cemerlang dalam membina jisim otot tanpa lemak kerana ia mengandungi semua asid amino penting dalam nisbah yang sempurna untuk tubuh warga emas. Bagi warga emas, ia menguatkan otot sambil menyuburkan ingatan dan ketajaman kognitif. Biji sache inci sangat kaya dengan triptofan, yang membantu membina otot sambil menenangkan mood dan meningkatkan kualiti tidur untuk pemulihan yang lebih baik. Tanda amaran kekurangan protein termasuk keletihan, penipisan rambut, penyembuhan luka yang perlahan, jangkitan kerap, dan perubahan mood yang tidak dapat dijelaskan. Warga emas yang kurang selera makan atau kerap tidak makan malam sering tidak mendapat cukup protein atau asid lemak omega. Panggang biji sache inci dengan ringan untuk snack rangup, atau kisar menjadi mentega untuk disapu pada roti bijirin penuh. Cipta campuran snack kaya protein. Gabungkan biji sache inci dengan buah beri kering dan chip coklat gelap untuk tenaga berpanjangan. Robert dari Atlanta menyedari daya tahan berjalan beliau menurun pada usia 68. Menaiki tangga membuatkan dia tercungap-cungap dan berasa kecewa. Selepas memasukkan biji sache inci ke dalam dietnya, Robert kini berjalan 2 batu setiap hari dan menaiki tangga tanpa berhenti. Soalan, di mana saya boleh membeli biji sache inci? Cari di kedai makanan kesihatan, peruncit dalam talian, atau bahagian makanan semula jadi di pasar raya besar. Soalan, adakah harganya mahal? Walaupun lebih mahal daripada biji biasa, protein lengkap dan manfaat kesihatan yang ditawarkannya menjadikannya pelaburan yang berbaloi untuk kesejahteraan. Soalan, adakah rasanya pelik? Rasanya sedikit berperisa kacang, seperti gabungan kacang tanah dan biji bunga matahari, sesuai untuk dijadikan snack. Kesimpulan, biji sache inci menyokong kekuatan otot, minda, dan emosi sambil membekalkan lemak sihat untuk jantung. Superfood 3. Serbuk moringa. Juara protein ketiga kita ialah serbuk moringa, pokok ajaib, yang membekalkan lebih banyak protein per gram berbanding kebanyakan sumber haiwan. Moringa menyediakan protein bersama vitamin penting, kalsium, dan antioksidan dalam bentuk serbuk. Hanya 2 sudu besar serbuk moringa mengandungi 6 gram protein lengkap serta vitamin C, kalsium, kalium dan 25% daripada keperluan zat besi harian anda. Moringa membantu membina otot sambil melawan keradangan berkaitan usia, hasil daripada antioksidan kuat yang melindungi sel otot daripada kerosakan dan kemerosotan. Zat besi dalam moringa membantu mengangkut oksigen ke otot, mengurangkan keletihan dan meningkatkan daya tahan semasa aktiviti harian dan senaman. Bagi warga emas, moringa menyokong pemulihan otot, kesihatan sendi, dan meningkatkan sistem imun dengan lebih kuat. Ia amat bermanfaat untuk mengurangkan kekejangan, terima kasih kepada kandungan kalium dan magnesium.
Gejala kekurangan protein menjadi lebih teruk dengan usia, penyembuhan yang lebih lambat, risiko jatuh meningkat, sukar mengekalkan berat badan, dan fungsi imun yang berkurangan. Warga emas yang mengalami anemia kekurangan zat besi, mereka yang mengambil ubat tekanan darah, atau pesakit diabetes perlu memantau tahap mereka apabila menambah moringa. Campurkan serbuk moringa ke dalam smoothie, kacau ke dalam sup, atau gaul dengan yogurt untuk menutupi rasa sedikit berbau tanahnya. Buat snack tenaga moringa, gabungkan serbuk dengan oat, madu, dan kepingan kelapa. Sejukan semalaman untuk snack protein mudah diambil. Linda dari Denver berasa keletihan setiap hari menjelang tengah hari pada usia 65. Tugas mudah seperti membeli belah barangan runcit menjadi cabaran yang sangat membebankan. Selepas 3 bulan mengambil serbuk moringa setiap hari, Linda memperoleh tenaga berterusan sepanjang hari dan semangat baru untuk aktiviti kegemarannya. Soalan, adakah serbuk lebih baik daripada kapsul? Serbuk moringa menawarkan penyerapan yang lebih baik dan lebih serbaguna, tetapi kapsul sesuai jika anda tidak tahan dengan rasanya. Soalan, bolehkah moringa menggantikan sayur-sayuran? Ia meningkatkan nutrisi, tetapi pengambilan sayur-sayuran seimbang masih penting. Kesimpulan, moringa menguatkan kaki, mengurangkan kekejangan, dan mudah dimasukkan ke dalam hidangan harian anda. Adakah anda mengenali seorang rakan atau ahli keluarga yang boleh mendapat manfaat? Kongsi video ini dan bantu mereka menemui makanan kaya protein yang mengejutkan ini. Superfood 4. Tahu keras adalah salah satu sumber protein tumbuhan terbaik. Setengah blok memberikan 22 gram protein lengkap, lebih banyak daripada 3 biji telur. Tahu mengandungi semua asid amino penting yang diperlukan untuk mengekalkan otot, serta isoflavon yang mungkin membantu kesihatan sendi pada warga emas dan menyeimbangkan hormon selepas menopause. Berbeza dengan protein haiwan, tahu lebih mudah dihadam, lembut, dan serbaguna dalam masakan. Selain itu, ia tidak meningkatkan keradangan, menjadikannya sempurna untuk warga emas yang mempunyai perut sensitif. Tahu keras juga kaya dengan kalsium, membantu melindungi daripada tulang rapor sambil membina otot tanpa lemak, 2 faktor penting untuk mengekalkan kebebasan diri. Kekurangan protein boleh muncul sebagai kaki bengkak, kuku rapor, kesukaran untuk menumpukan perhatian, serta peningkatan risiko lebam dan kecederaan. Mereka yang mengambil ubat tiroid atau penipis darah perlu menjadualkan pengambilan tahu jauh dari waktu mengambil ubat untuk penyerapan yang optimum. Risiko terbesar, warga emas mengelakkan soya kerana mitos. Sebenarnya, tahu selamat dan melindungi kesihatan jantung. Tekan tahu keras untuk mengeluarkan air berlebihan, kemudian potong dadu dan masukkan ke dalam gorengan, sup, atau salad. Ia mudah menyerap rasa rempah anda. Anda juga boleh hancurkan tahu dan campurkan ke dalam telur hancur untuk tambahan protein. Cuba ricotta dari tahu, hancurkan tahu keras bersama herba dan jus lemon. Gunakan dalam lasagna atau isi ke dalam lada benggala. Margaret dari Seattle bimbang tentang osteoporosis pada usia 71 dan ingin mengelakkan daging kerana kebimbangan kolesterol tinggi. Pengambilan tahu secara berkala membantu Margaret mengekalkan jisim otot, manakala imbasan tulang terbarunya menunjukkan ketumpatan dan kekuatan yang meningkat. Soalan, saya tidak gemar tekstur tahu, ada tips? Cuba bekukan semalaman, kemudian cairkan. Ini menghasilkan tekstur yang lebih berisi dan mudah menyerap rasa. Soalan, adakah tahu organik berbaloi dengan kos tambahan? Organik memastikan kacang soya bukan GMO dan kurang racun perosak,
yang mungkin memberi manfaat kepada kesihatan jangka panjang warga emas. Kesimpulan, tahu keras murah, kaya dengan protein, dan baik untuk tulang. Adakah anda mempelajari sesuatu yang baru? Tekan butang suka, ia membantu saluran ini sampai kepada lebih ramai warga emas yang mencari kehidupan sihat dan kuat. Superfood 5. Quinoa akhir sekali, kita ada quinoa, bijirin penuh yang mengandungi semua asid amino penting, memberikan 8 gram protein lengkap setiap cawan dimasak, serta serat untuk kesihatan pencernaan. Protein quinoa setanding dengan susu dan telur, sambil membekalkan vitamin B yang menyokong metabolisme, tenaga serta fungsi sistem saraf. Magnesium dalam quinoa membantu otot berehat selepas pengecutan, mengurangkan kekejangan serta menyokong kualiti tidur yang lebih baik untuk pemulihan. Serat dalam quinoa menggalakkan pertumbuhan bakteria usus yang sihat, yang sebenarnya membantu badan menyerap protein dengan lebih cekap daripada semua sumber. Bagi warga emas, ia membantu menstabilkan paras gula dalam darah, sekaligus mengelakkan keletihan mendadak. Quinoa juga menyokong peredaran darah dan secara semula jadi kaya dengan antioksidan. Tanda-tanda pengecilan otot termasuk pakaian menjadi longgar, sukar bangun dari kerusi, mudah tersandung, dan mengambil masa lebih lama untuk sembuh. Siapa yang paling berisiko? Warga emas yang kebanyakan makan karbohidrat diproses seperti roti putih atau pasta, sehingga terlepas pengambilan protein lengkap. Quinoa secara semula jadi bebas gluten, mudah dihadam, dan selamat untuk kebanyakan warga emas, walaupun mereka yang mempunyai batu karang perlu mengawal saiz hidangan. Gantikan nasi dengan quinoa. Masak quinoa seperti nasi tetapi bilas terlebih dahulu untuk menanggalkan lapisan pahit. Gunakan sebagai asas untuk mangkuk Buddha atau bubur sarapan. Buat salad quinoa dengan sayur dicincang, herba, dan dressing lemon. Ia tahan lama dalam peti sejuk untuk hidangan cepat yang kaya protein. Frank dari Miami menghadapi masalah diabetes dan memerlukan sumber protein yang tidak menaikkan paras gula dalam darah seperti pilihan tradisional. Indeks glisemik rendah quinoa membantu Frank mengekalkan paras gula darah yang stabil sambil membina jisim otot seperti yang disyorkan oleh doktor. Soalan, quinoa merah, putih, atau hitam yang mana paling baik? Semua jenis menawarkan kandungan protein yang serupa, tetapi quinoa merah dan hitam mempunyai sedikit lebih banyak antioksidan. Soalan, berapa banyak quinoa yang patut saya makan? Setengah hingga 1 cawan quinoa yang dimasak setiap hari memberikan protein yang baik tanpa kalori berlebihan. Soalan, adakah quinoa mahal? Harga telah menurun dalam beberapa tahun kebelakangan ini, ia mesra bajet dan akan mengembang apabila dimasak. Kesimpulan, quinoa menyediakan protein yang kuat dan tenaga yang stabil untuk memastikan anda kekal aktif. Kami suka mendengar daripada anda. Komen di bawah dengan snack tinggi protein kegemaran anda, dan kami mungkin menampilkannya dalam video kami yang seterusnya. Sekarang mari kita bandingkan kelima-lima sumber protein hebat ini sebelah menyebelah untuk membantu anda memilih pilihan terbaik mengikut gaya hidup anda. Biji rami menawarkan kepekatan protein dan omega-3 tertinggi. Sempurna untuk warga emas yang mahukan nutrisi maksimum dalam saiz hidangan yang kecil. Saca inci menyediakan protein lengkap serta manfaat untuk jantung. Sesuai untuk warga emas yang menjaga kesihatan kardiovaskular sambil membina otot. Serbuk moringa memberikan protein serta antioksidan dan zat besi.
Terbaik untuk warga emas yang ingin melawan keradangan dan keletihan secara serentak. Tauhu keras menyediakan protein yang mudah dihadam dan menyokong kesihatan tulang. Sempurna untuk warga emas yang mempunyai perut sensitif atau masalah osteoporosis. Quinoa menyediakan protein berterusan serta menstabilkan paras gula dalam darah. Cemerlang untuk warga emas yang menguruskan diabetes sambil mengekalkan jisim otot. Anda tidak perlu memilih hanya satu. Bergilir-gilir antara 5 ini memastikan nutrisi yang pelbagai dan mengelakkan rasa bosan. Mulakan dengan pilihan yang paling menarik minat anda. Kejayaan datang daripada konsistensi, bukan kesempurnaan. Perubahan kecil menghasilkan hasil yang besar. Gabungkan protein ini dengan senaman rintangan ringan seperti band rintangan atau berat ringan untuk manfaat maksimum dalam pembinaan otot. Ingat, otot anda boleh dibina semula pada bila-bila usia. Sumber protein ini menyediakan bahan asas yang diperlukan oleh badan anda. Tahniah kerana mempelajari langkah-langkah ke arah otot lebih kuat dan kesihatan yang lebih baik. Usaha anda untuk kekal berinformasi sangat penting. Jika anda mendapati maklumat ini berguna untuk perjalanan kesihatan anda, sila tekan butang like untuk membantu warga emas lain menemukannya. Jangan lupa untuk melanggan dan tekan loceng notifikasi supaya anda tidak terlepas tips kesihatan warga emas dan kisah kejayaan kami. Terima kasih kerana menonton. Ingat, tidak pernah terlambat untuk rasa lebih kuat, sihat, dan bertenaga. Ambil kawalan masa depan anda hari ini.